selalu dan sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, kebahagiaan, berpanjangan serta kejayaan dalam apa jua bidang yang diceburi selepas ini. Tak lupa juga kami ingin mengucapkan selamat hari lahir ke-100 kepada Tun Dr. Mahathir dan juga selamat hari lahir kepada Tun Dr. Siti Hasma yang ke-99. Semoga sihat sejahtera lahirnya, amin. Dan terima kasih warahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Andi Didiana di atas ucapan itu tadi. Seterusnya, Majlis Gabungan Takzim dan Hormat yang mempersilakan yang amat berbahagia ucapan. Jadi tak perlu datang ke rostrum tu, kita akan bagi mic untuk Tun berada di sana. Kampung ini dalam satu acara untuk menunjuk betapa kita rasa bangga dan berhutang budi kepada Rosina yang telah berkhidmat bukan lama dengan saya dan Tun Hasma, dan saya selalunya mudah. Tadi pun mau ke mana pun ada boleh datang. Jadi ini dari good service. So saya berdoa supaya Rosina terus sehat dan dapat cucu 5 ada 5 ada. Saya nak dia dapat cucu 20. Oh, boleh lebih daripada saya. Saya ada 18 cucu, 3 cicit. Jadi zaman ini kalau kita jaga kesihatan kita boleh tahan lama lah. Tapi kena jaga sikit. Banyak orang saya tengok makan banyak sangat. Rumah tak baik. Ada mana ni tak? Mana dia? Pagi saya naik basikal, nampak satu wanita gomai. Saya macam nak berhenti, nak kata-kata berhenti makanlah. Kita makan nasi banyak sangat untuk kita gemuk. Ya, itu soal lain lah. Kita malam ni kita nak tunjuk betapa kita rasa terbudi kepada Rosina yang berkhidmat yang baik, kepada jabat, kepada saya, kepada isteri saya selama 39 tahun. 39 tahun. That's a long time. Alhamdulillah, dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih kepada Rosina. Majlis merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia Tun atau ucapan yang amat bermakna Tun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama sekali, terima kasih saya ucapkan kepada yang berusaha, kepada pengacara majlis dan penganjur Majlis Sanjungan Budi Lambaian Kasih yang asalnya namanya Bios Kampung. Tapi sebab kena hadir, Bios Kampung tu dah tak jadi. Yang amat saya sanjungi dan hormati, yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad dan yang amat berbahagia Tun Dr. Siti Hasma Muhammad. Terima kasih kerana sudah hadir ke majlis ini.
Pada yang saya sayangi, mak saya, anak saya dan cucu-cucu yang sempat, terima kasih kerana menemani saya di majlis ini. Saya tidak berniat untuk berucap panjang-panjang. Tambahan lagi, Nyak Obagiatun berdua ada di depan saya. Kalau mic ni ada di dada saya, janganlah duk. Gerun juga lah kan. Saya tengoklah macam mana keadaannya nanti. Sahabat sekalian, sebenarnya saya bercadang untuk pencen dalam diam sampai disedari supaya tiada sebarang majlis meraihkan persaraan saya ini kerana saya tak suka perpisahan. Tapi saya kena scam dengan Tuan Haji Syarani. Mukadimahnya adalah beberapa staf Seri Perdana nak ajak makan kita je. Beliau memujuk hingga akhirnya saya pun bersetuju. Tapi daripada makan kita aja, tiba-tiba ada majlis, tiba-tiba ada tema, tiba-tiba ada ucapan, dan tiba-tiba ada yang Obagiatun. Mereka buat persediaan sampai sanggup remove saya daripada grup. Lepas ini tak perlulah invite saya lagi ya. Wajuk dah ni. Saya amat menghargai segala usaha yang sahabat-sahabat semua berikan. Nak ikutkan saya rasa malu. Saya tahu siapa saya dan sejujurnya saya memang tidak layak diraihkan sebegini rupa. Tapi sekarang ini apa yang saya rasa tidak penting lagi kerana majlis ini sudah pun berlangsung. Dan saya gembira dapat menyantuni semua yang hadir dan secara tidak langsung sahabat semua dapat berjumpa semula dengan Yang Amat Obagiatun berdua setelah sekian lama. Syukur Alhamdulillah. Untuk makluman Tun dan sahabat semua, saya mula berkhidmat dengan kerajaan selepas 6 bulan menamatkan pengajian saya di ITM. Bermakna saya hanya menganggur selama 6 bulan. Saya bangga dan bersyukur sangat kerana telah dapat berkhidmat dengan 4 majikan, iaitu Perdana Menteri 4, mantan Perdana Menteri 4, Perdana Menteri 7 dan mantan Perdana Menteri 7. Yang mana semua majikan ini adalah satu orang yang sama. Satu orang yang mana semua orang di luar sana berebut-rebut nak bekerja dengannya. Tapi saya dan sahabat-sahabat saya di dalam dewan ini adalah insan-insan yang Allah rezekikan untuk berkhidmat dengan Tun. Ada yang dapat berkhidmat sekejap dan ada yang dapat berkhidmat dalam tempoh yang lama. Semua itu adalah aturan Allah. Saya ni asalnya dari Setinggan aja, bukan budak bandar. Rumah pun kecil aja. Tiba-tiba bekerja di kediaman Perdana Menteri. Satu kejutan bagi saya yang mana pertama kali masuk ke Seri Perdana Kuala Lumpur, saya rasa saya akan sesat. Saya siap hafal pergerakan saya kerana saya takut saya tak jumpa jalan keluar. Banyak barang-barang yang tak pernah saya lihat, nama-nama barang yang tak pernah saya tahu. Maklumlah budak kampung walaupun saya ni orang PL. Banyak pengalaman-pengalaman baru dan pengajaran yang saya dapati sejak dari situ. Kemudian kita berpindah pula ke Seri Perdana Putrajaya. Saya kirakan tengok itu, tengok ini, semua ya Allah cantiknya, ya Allah cantiknya. Masa ni saya dah belagak sikit lah. Sebab dah tahu semua barang-barang canggih daripada Seri Perdana Kuala Lumpur kan. Di sinilah saya bertugas di bawah Tuan Haji Syarani serta staf-staf yang riuh ke kampung ni. Walaupun saya bertugas di blok private, saya selalu pergi menyebut juga di blok banquet, especially bila ada function. Time ni lah mereka ni selalu kena tegur, kena marah. Bila fikir-fikir balik, kenapalah saya ni jahat sangat kan? Macam saya seorang saja yang buat kerja betul. Justru itu di kesempatan ini dengan rendah hati, saya ingin memohon maaf daripada hujung rambut ke hujung kaki daripada Yang Amat Obagiatun berdua. Sepanjang 39 tahun kita bersama. Serta sahabat-sahabat semua di atas semua salah silap dan kekurangan saya dalam menjalankan tugas. Tutur kata saya yang kasar hingga menyakitkan hati, tindakan saya yang tidak selari dengan kehendak dan keperluan.
Saya juga minta dihalalkan semuanya. Hanya Allah yang menentukan bila kita akan berjumpa lagi. Andai ini pertemuan terakhir kita. Saya doakan yang Allah Betun berdua diberi kesihatan yang baik dan sentiasa dilindungi Allah dalam apa jua keadaan. Kepada sahabat semua, teruskan berkhidmat di mana saja sahabat semua ditempatkan. Semoga terus maju jaya dalam berjaya. Saya akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Terima kasih daun keladi, panjang umur jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Terima kasih ucapan di atas ucapan yang penuh kenangan dan menyentuh perasaan. MC dah nangis ya bila dengar dia baca tag dia. Baiklah, kita teruskan acara kita.